Besar dia dari muka abang. Saya tengok besar besar saya mu. Oh, belembut gitu jatuh. Lembut molek tu. Cendol pulut duyeh. Okey, assalamualaikum. Saya mu hari ni abang main dekat Suk Kampung Rangup, Taman Seri Dalam Ru Tupak. Jadi abang mari sini nak makan sup. Saya mu tengok viral. Let's jom, saya mu ikut abang. Let's jom. Okey, saya mu ni lah kedai dia deh. Jadi abang mari sini semata-mata nak main makan sup deh. Jom saya mu ikut abang. Okey, saya mu kalau kita tengok pilih sup dekat kedai dia tu kan banyak saya mu pilih saya mu. Jadi saya mu abang mari sini, abang nak masak sendiri deh. Saya mu tengok giabok dia sangat-sangat besar. Kalau kita tengok tu kan isi tu, ketulai isi tu banyak saya mu. Jadi hari ni saya mu boleh tengok abang nak buat sendiri ni sup giabok dia. Tengok kuati tu. Besar molek saya mu. Ni kuah dia deh tu. Kalau kita tengok kuah dia tu kan comel saya mu. Okay, assalamualaikum. Saya mu hari ni abang main dekat Suk Kampung Rangup Tupak. Saya mu tengok atas meja abang gini ke kombinasi sup abang nak buat. Saya mu tengok puas hati ke tu. Jadi saya mu abang tak tahan, abang nak makan dah. Saya mu tengok ni sup giabok abang dah sangat-sangat besar saya mu. Puas hati. Kalau kita tengok giabok dia ni ke besar dia dari muka abang. Saya mu tengok besar saya mu. Kita puas selima dulu deh. Kita puas selima tu. Oh, puas hati. Dia pula guna lembu kapung deh. Abang tak tahan dah saya mu. Jom tengok mak abang makan. Kita bubuh kuah dulu. Kalau kita tengok kuah dia tu pun seronok dah. Kita mandi ke dia dulu saya mu tu. Saya mu tengok isi giabok pun banyak. Puk gitu, jatuh gitu Jatuh belebok gitu kan saya mu. Nak katanya dia rebus ni giabok ni sangat-sangat lama. Wah hati tu. Belebok gitu jatuh. Saya nak terawih saya mu. Bismillah. Puk. Wow. Wah hati saya mu. Jadi kita makan dengan nasi pula saya mu deh. Ni sama belacai saya mu letak dari ni. Ambil daging sikit letak sini. Bismillah. Sedap. Okey, hok ni pula abang nak terah perut rangup deh. Hok ni hok special dia saya mu. Kita pergi tu bunyi keruk-keruk dah. Rangup sungguh saya mu. Kali pertama abang terah perut rangup gini saya mu. Netuk dari mulut abang tu keruk-keruk bunyi. Crunchy. Ambil sikit saya mu letak sini. Okey, ni pula perut bakar deh. Kita ambil perut bakar sikit tengok perut dia comel tu. Letak sini. Ambil daging sikit letak sini. Saya mu tengok kombinasi kita hari ni. Macam-macam rasa dari mulut abang tu saya mu. Perut bakar dia sedap. Jadi. Okey, menu yang abang tunggu-tunggu. Saya mu tengok ni sup tapak kaki saya mu. Tu saya mu tengok tapak kaki. Payah nak jumpa orang ide sup tapak kaki gini Saya mu tengok lembut molek tu. Tapak kaki dia tu comel. Bismillah. Wow. Lembut. Ni tapak kaki dia ni saya mu tak perlu tenaga mana. Orang tak ada gigi pun boleh makan. Lembut dak. Okey, hok ni pula hok siapa-siapa nak makan celup tepung pun ada juga deh. Bubuh colek dia saya mu tu. Pakak molek colek dia saya mu. Ini salah satu best seller dia deh. Kalau saya mu mari sini ni celup tepung ni saya mu kena ambil juga deh. Habuk dia sedap dah. Pada makan habuk gini ya saya mu sedap. Udah. Wow. Puas hati. Okey, hok mana nak makan kepuk pada juga. Dia ada kepuk lipas saya mu. Kepuk ni dia buat sendiri deh. Tu. Besar dia. Sebab kepuk ni dia proses sendiri, dia buat sendiri saya mu. Buka. Okey, ni pula abang nak makan cendol pulut duyeh deh. Lepas makan sup panas-panas gini kena cendol pula sangat-sangat sempurna. Tengok isi dia. Wow, puas hati saya mu. Ambil sulah saya mu tak tepi gitu. Okey, saya tengok cendol pulut duyeh. Puas hati gitu.
Kita konsang-konsang dulu saya mu. Tu, cendol dia tu gedik comel. Wow. Jadi molek. Okey, last kali kita kena dragon fruit dengan coconut shake. Kita terlalu bismillah. Molek air ni saya mu. Ni coconut shake. Wow. Sejuk suara tekok kamu. Kena es krim dia. Wow. Wah hati. Jadi saya mu menu hak abang makan hari ni kan. Memang betul-betul kombinasi sempurna saya mu ni. Bagai boh.